Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua ejen-ejen AQ4U ataupun sesiapa yang berminat untuk menjadi ejen AQ4U korban kami, insya-Allah pada tahun ini kita akan buat korban di Sokoto dan Ogun, Nigeria pada tahun ini. Dan alhamdulillah kita dah 5 tahun membuat program ini di Chad, di Burkina Faso, di Rohingya, dan insya-Allah sekarang ni kita buat di Nigeria yang lebih teratur dan lebih sistematik. Jadi pada tahun ini kita akan menggunakan sistem super affiliate untuk ejen-ejen AQ4U. Okey. Kerana hasil daripada apa yang kita buat 5 tahun lepas, kita hadapi pelbagai masalah lah kerana tidak ada sistem. Jadi pada yang lepasnya, kita sebagai contoh ejen untuk kita transferkan komisen anda, lambat ambil masa transfer satu-satu, kemudian gambar, kemudian video pun lambat untuk kita hantar, dan juga sijil-sijil peserta. Jadi pada kali ini, untuk pengetahuan semua, kita menggunakan sistem affiliate yang sangat-sangat sistematik dan bagus, yang terbaik bagi saya kali ini, yang dibangunkan oleh Broku dan Herman Rozali bersama Haji Nordin yang menggerakkannya. Jadi alhamdulillah pada tahun ini kita akan guna sistem super affiliate, yang mana duit anda, kelebihannya, duit anda dalam masa 2 hari ataupun ada yang sehari terus masuk ke akaun. Senang. Kemudian gambar-gambar, video korban itu akan diuploadkan. Setiap peserta akan dapat link mereka masing-masing. Sijil pun sama. Jadi untuk menggunakan sistem ini, dia ada dua cara saja. Ingat, yang pertama, anda yang berminat ini, saya akan bagi link kan untuk buat korban 399 untuk satu korban. Itu satu cara. Bila anda buat korban, automatik anda akan dapat link tersebut, super affiliate korban. Yang kedua, anda beli sawana koko RM40 pun boleh juga. Ada link nanti saya bagi. Dengan cara anda beli sawana koko, automatik anda dah dapat link anda sebagai super affiliate. Jadi dua cara untuk anda nak jadi ejen super affiliate ini. Jadi pada tahun ni kita akan buat guna kaedah ni. Jadi duit anda akan transfer automatik terus ke dalam akaun anda. Kemudian gambar-gambar, video, sijil, ada link masing-masing, boleh tengok kat situ. Ini kelebihan yang sangat-sangat bagus lah yang ada pada super affiliate ini. Jadi kalau anda yang dah jadi super affiliate, pernah beli koko menggunakan super affiliate, tak ada masalah, boleh teruskan untuk promosikan korban pada kali ini. Kelebihan super affiliate yang paling besar, yang paling bagus lah, yang mungkin tak ada pada sistem lain, iaitu dia memberi komisen, syarikat bagi komisen ni kepada 5 generasi. Sebagai contoh saya bagi bagi contoh Cikgu Azman. Cikgu Azman perkenalkan kepada A. Cuma kena bagi link Cikgu Azman pada AEC. Kemudian dia akan letak nombor akaun dia. A tu akan dapat cashback RM15. Cikgu Azman pun akan dapat RM15. Tu kelebihan dia. Kemudian dengan link tu, Cikgu Azman pun beritahu A, sebarkanlah kepada orang lain supaya beli korban ni. Dia sebar pada B. B beli. B dapat RM15. Isi nombor nama, nombor akaun, mudah saja. Nombor akaun RM15, B dapat, A dapat, Cikgu Azman pun dapat. Cikgu Azman bangun pagi, ada 15 daripada mana? Syarikat bagi pada Cikgu Azman kerana promosikan pada A, dan A promosi pada B, pun dapat. 3 generasi. B kepada C. C pula buat korban. C dapat cashback, B pun dapat, A dapat, Cikgu Azman pun dapat. Yang bestnya D, sampai D. D buat korban dengan sebab C bagi link. D buat korban, dia dapat cashback. Syarikat bagi pada C juga, syarikat bagi pada B juga, syarikat bagi pada A, dan yang best, Cikgu Azman pun dapat, walaupun dia pun tak kenal yang D. So 5 generasi ni kita bagi untuk memberi semangat pada anda. Anda sebar luas untuk anda dapat komisen tadi. So berapa dah dapat tu? Lebih kurang dalam 5 orang dah dapat. Syarikat bagi pada kali ini untuk korban. Okey, yang best lagi, sistem ni akan digunakan selepas daripada korban. Saya akan all out bersama Broku, Haji Nordin dan kawan-kawan yang lain. Olive oil pun ada, insya-Allah bersama kita
untuk kita sebarluahkan super affiliate ni, ganti kepada TikTok dan juga Shopee yang sangat-sangat menekan peniaga sekarang ni dengan tax mereka yang tinggi sekarang ni, dengan ad mereka yang mahal juga. Kita cuba berubah dengan sistem ini. Sistem ini. Kalau anda tengok, dalam tu ada koko, ada kopi, ada pasir kucing, ada sabun dan berbagai lagi produk orang Islam kita cuba masuk ke dalam ni supaya setiap duit orang Islam yang beli tu dapat pada kita. 5 generasi tu dapat pada kita. Walaupun RM1, sebagai contoh sawana koko, RM1 dia dapat. Tapi tak apa, orang yang kelima beli, Cikgu Azman tadi dapat RM1. A dapat, B dapat, C dapat, macam tu. Kita nak kembalikan duit yang keuntungan Shopee dengan TikTok yang terlalu besar tu balik pada pembeli-pembeli kita yang sepatutnya dapat duit tadi. Okey, itu tak apa selepas daripada ni. Yang sekarang anda pastikan anda buat korban, anda akan dapat link ataupun beli sawana koko. Saya showkan korban lah, anda sendiri kena buat. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang mampu buat korban tapi tak buat, jangan dekati masjid aku. Kan? Dia menjadi tunggangan kita di padang mahsyar nanti. Lembu yang kita buat korban itu, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan. Okey, saya bagi link kat bawah. Kalau anda nak buat korban, anda buat, automatik anda dapat link. Ataupun anda nak beli sawana koko, paling kurang anda sebar, anda tak buat korban, contoh tak mampu, beli sawana koko, dapat link tu RM40 je. Kemudian sebarkan kepada orang lain buat korban, anda pun dapat tadi duit tadi. Okey, so saya harap pada kali ini sistematik dan lebih tersusun dengan super affiliate ini. Satu sistem yang sangat-sangat bagus bagi saya. Okey, cuma ada persoalan orang tanya, kalaulah orang tu tua tak reti nak isi, anda isikan. Anda isikan guna link anda, tetapi ambil nombor akaun dia supaya dia dapat RM15 lagi. Pun boleh dengan cara super affiliate. Okey, mudah-mudahan anda maju jaya dan berjaya dengan sistem super affiliate ini. Ada apa-apa soalan, insya-Allah kita bantu anda.